Okey. So, salam sejahtera dan selamat bertemu kembali dalam kuliah hari ini. Dengan harapan agar anda semua berada dalam keadaan yang sehat sejahtera, kita mulakan kelas hari ini dan seperti yang telah kita bincangkan tadi sebelum kita mulakan kelas secara rasminya, marilah kita sama-sama belajar cara menulis surat kiriman tidak rasmi. Surat kiriman tidak rasmi. Okey. So, besarlah harapan saya agar apa yang diajarkan kepada anda dalam kuliah hari ini akan membantu Tamil Malay untuk menghadapi peperiksaan esok dan juga rakan-rakan yang lain supaya anda dapat menguasai cara-cara penulisan surat kiriman tidak rasmi. Okey, so apakah perbezaan antara surat kiriman rasmi, surat kiriman tidak rasmi? Ketahui yang itu dahulu. Okey, surat kiriman rasmi. Kalau surat kiriman rasmi, semuanya di sebelah kiri. Semuanya di sebelah kiri. Maksudnya semua yang saya maksudkan ialah alamat, sama ada penerima, alamat pengirim, tajuk, tarikh, pengakuan, semuanya kita tulis di sebelah kiri. Okey. Manakala surat kiriman tidak rasmi yang akan kita belajar sebentar lagi, surat kiriman tidak rasmi pula semuanya kita tulis di sebelah kanan. Okey. Dan dalam itu kita tak nyatakan, kita tak tulis alamat penerima. Alamat penerima bermaksud orang yang terima surat kita. Alamat pengirim bermaksud orang yang menulis surat itu. So, siapakah pengirim? Kitalah pengirim. Okey, let's say saya tulis surat kepada Tamil Malay, so saya lah pengirim. So, orang yang menerima surat tu, okey, Tamil Malay dialah penerima. Dan dalam surat kiriman tidak rasmi ini memang tak ada alamat penerima. Yang ada alamat pengirim sahaja. Number one. Number two. Tak perlu kita tuliskan nama. Tak perlu kita tulis nama. Okay, let's say saya tulis surat tersebut. Tak perlu saya mulakan dengan nama saya, Rajan. Then, continue with my address. Okay, just tulis address. Mencukupi. Kemudian perlu diikuti dengan tarikh, kemudian kata penghadapan, kemudian isi 1, isi 2, isi 3, isi 4. Kita perlukan 4 isi dan penutup akhir sekali ucapan terima kasih dan pengakuan. Okey, so mungkin anda kurang jelas sebab saya tak tunjukkan contoh kan. Okey, so sekarang saya tunjukkan contoh tersebut. Harap anda faham contoh tersebut. Okey. Sekejap, saya buka file dulu. Tolong mute. Ada seorang pelajar yang tak mute. Tolong mute. Hang pula. Okey, boleh dengar suara saya? Sebab di sini saya tak lihat apa-apa. Boleh? Boleh, cikgu. Okey, baik. Inilah format. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah format. Sudah nomborkan, telah dinomborkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey? Kesemua perkara ini merupakan perkara yang penting dalam surat kiriman tidak rasmi. So, sekarang saya jelaskan satu demi satu. Jangan tulis lagi, sebentar lagi saya akan berikan master. Okey, kalau anda dengar dengan teliti, berikan perhatian dengan teliti, I'm sure God will with you always. Okey, so tak ada apa-apa yang kita dapat nafikan. Confirm God will with you always. Sebab anda dengar, anda faham. Okay, point number 1. You must write down your address, your full address. Okay, for example, 1, 2, 3, 4, lorong tempat. Itu line 1. Line yang kedua, tuliskan nama taman. Taman Mulia Bangsa. Line yang ketiga, tuliskan postcode dan negeri. 5,000 Kuala Lumpur.
Okey, sebagai contohnya, let's say saya berikan satu lagi alamat. Okey, so alamat nombor tu tak perlu anda tuliskan NO dot, tak payahlah. Okey, dulu memang kita perlu tulis seperti itu, NO dot, tapi sekarang tak perlu kita tulis NO dot, straight to the point. Okey, just write down the number. Okey, for example, saya berikan satu lagi contoh. Okey, 64, lorong 3. Saya ulang sekali lagi. Okey, tolong ambil jari anda, tolong tunjukkan jari anda kepada saya ataupun anda sendiri tengoklah 4 jari. Okey, setiap kali saya sebut just lipatkan jari tersebut. Okey, so jari pertama. Okey, jari pertama ni number lorong 63, lorong 3. Sudahlah, jari satu. Jari yang kedua. Okey, jari kedua ni nama taman. Tuliskan nama taman sahaja. Okey, Taman Aman Jaya sebagai contohnya. Taman Aman Jaya. Okey, yang ketiga ialah tuliskan postcode. Postcode dan nama kawasan. So Taman Aman Jaya tu di mana? Okey, let's say Sungai Petani. So postcode 08000 Sungai Petani. Then line yang keempat, nama negeri Kedah Darul Aman. Okey, Kaizian faham ke? Faham ke tak faham? Faham. Okey, ஐயா நான் விளங்குதா நான் என்ன சொல்றேன்னு 4 விரல் எடுத்துக்கங்க. 4 விரல் என்பது இந்த 4 டீடைல்ஸ் எழுதுறதுக்கு. ஒன்னாவது நம்பரும் லோரோவும் மட்டும்தான் இருக்கும். நம்பர் போட்டு கட்டாயமா கோமா போடணும். இப்ப நான் சொன்னேன்ல 63 கோமா. ஓகே, லோரோங் எத்தனை கோமா. இது ஒன்னாவது லைன். ரெண்டாவது லைன் உங்க தாமான் பேரு எவ்வளவு நீட்டா இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை, தாமான் பேரு மட்டும்தான் இருக்கணும் ரெண்டாவது லைன். மூணாவது லைன்ல நீங்க எழுத வேண்டியது என்னன்னு கேட்டா போஸ்ட்கோட்டும் உங்க ஏரியாவும், நீங்க எந்த ஏரியாவில் இருக்கீங்க. நாலாவது லைன்ல நீங்க எழுத வேண்டியது negeri. அவ்வளவுதான். Okey, baik, kita teruskan. Kalau surat kiriman rasmi kita akan underline nama negeri itu. Tapi dalam surat kiriman tidak rasmi tak perlu kita underline. You just selang satu baris. ஒரு இடத்தை விட்டுட்டு go to the second point. The second point is date. Okey, tuliskan nombor lihat nombor 2. Okey, 21 Mac 2018. Tuliskanlah seperti ini. Kalau exam esok, tuliskanlah tarikh esok. Sebagai contohnya, esok berapa hari bulan? 25 hari bulan Julai 2022. Okay, then selang satu baris. Okay, we start with the line. With the line in the book. Dalam buku ada garisan kan, kita kena start dari garisan tersebut. Sebab perenan pertama. Okay, kata penghadap. Keadapan sahabatku yang diingati Ali. Semoga sentiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kalau anda tak boleh tulis seperti ini, tulislah simple. Menemui sahabatku Ali. Menemui sahabatku Ali. Apa khabar? Okey, semoga sentiasa sehat dan sejahtera. Cukup. Selang satu baris, tuliskan saudara. Kalau perempuan, kalau rakan anda tu perempuan, saudari. Selang satu line, okey, selang satu line, straight to the point. Tujuan saya menulis surat ini adalah untuk nyatakan apa kita kata tujuan. Okey, habis tujuan tu isi kedua, isi ketiga, isi keempat, dan akhir sekali setakat inilah. Setakat ini sahajalah surat saya buat kali ini. Dan terima kasih. Akhir sekali pengakuan pengirim sahabatku tanda tangan. விளங்குதா நான் என்ன சொல்றேன்னு? ஓகே, இதை நான் ஸ்டாப் பண்றேன் பாருங்க. இதை நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு ஒரு contoh காட்டுறேன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. surat kiriman tidak rasmi. ஓகே, தெரியுதுங்களா? ஏறக்குறைய இந்த மாதிரி இருக்கணும். இருங்க, நான் கொஞ்சம் டார்க் ஆக்கிக்கிறேன். ஓகே, ஏறக்குறைய இந்த மாதிரி இருக்கணும். see,
Ni tajuk. Anda diminta menulis surat kepada rakan anda untuk menceritakan persediaan yang anda lakukan untuk menghadapi peperiksaan. Okay, say, actually NO tu tak payahlah, straight to the point. 74 Taman Sri Merapu. Okay, then tuliskan tajuk yang nama mistake sedikit sebab saya ambil dari internet. Taman Merapu. Okay, then sekejap sebab saya ambil dari internet dan copy paste. That's why mistake. Saya betulkan sedikit. Okay. Tak apa. Sekejap. Ni salah. Taman Merapu 27200 Kuala Lipis. Okey, betul. Then 26 Januari 2022. Macam ni lah. Okay, yang ni pun salah juga, kita kena tulis di sini. Kalau kita ambil dari internet, pasti ada kesilapan. Kalau ada kesilapan, kita betulkan. Macam ni lah. Okey, see, yang ini pendahuluan. Then kata panggilan hormat, kata pengadap. Then apa khabar, then isi 1, isi 2, isi 3, isi 4, dan finally setakat ini sahaja yang dapat saya coretkan, dan habis. Okay, so sebentar lagi kita tulislah sebuah surat kiriman tidak rasmi yang lengkap. Sebelum tu saya nak anda copy format ini. இந்த format உங்களுக்கு ஏதாவது குழப்பம் இருக்கா? இது முதல்ல சொல்லுங்க. குழப்பம் இருந்துச்சுன்னா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். குழப்பம் இருக்கா ஃபார்மேட்ல? ஹலோ, உங்ககிட்ட தான் பேசிட்டு இல்ல. சரி, ஃபார்மேட் முதல்ல எழுதிக்கங்க. நான் ஒரு 5 minutes கொடுக்குறேன். நான் அது வரைக்கும் என்னோட வீடியோவையும் ஆடியோவையும் ஆஃப் பண்றேன். Rekodkan juga kehadiran anda. Kita jumpa selepas 5 minit. 7 minit, Salim. Saya bagi masa sampai pukul 9. Kalau sebelum tu dapat anda habiskan, dapatlah juga kita teruskan. Okey, saya tunggu untuk anda. Once dah habis, tolong maklumkan. Saya tak maulah ambil contoh dari internet, kita buat dengan sendiri, senang lagi.
Sudah cikgu. Okey, bagaimana pula dengan pelajar-pelajar yang lain? Yang belum habis, angkat tangan. Sudah. Okey, semua sudah. Okey, netizen belum habis. Okey, so kita tunggulah untuk netizen. தமிழ் மலர், இப்ப சூராட் வரும் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னு சொன்னீங்க. ஏதாவது க்ளூ கொடுத்துருக்காங்களா இது சம்பந்தமா தான் கேட்பாங்க அப்படின்னு? இல்ல சார். லாஸ்டா என்ன லத்தீஃபன் செஞ்சீங்க சூராட் 3 ராஸ்மிக்கு? நீங்க வந்து உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து உங்களோட ஹரிராய சப்போர்ட் பண்ணிருக்கீங்க, அதோட பங்கலாமான்னு சொல்றீங்க. அதான் சார் கடைசியா முடிச்சோம். அதுதான் கடைசி. எத்தனை சூராட் எழுதியிருக்கீங்க இது வரைக்கும்? ஒன்னு எக்ஸாம்பிள் சூராட் சார், அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொரு 2வது சூராட் அது. ரெண்டாவது என்ன தாஜு கொடுத்தாங்க ஞாபகம் இருக்கா? 2வதா சார் அந்த சப்போர்ட் பண்ணது அந்த ஹரிராயா. அதுக்கு முன்ன உள்ளது சாம்பிள் கொடுத்தாங்களா? அது எது சம்பந்தப்பட்டது? ஞாபகம் இல்லையா? இல்ல சார். பரவாயில்ல, பிரச்சனை இல்ல. இப்ப நம்ம ஒரு சூராட் செய்வோம். நான் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளா தான் சொல்லி கொடுப்பேன். ஓகேவா? ஆயாட்லாம் ரொம்ப நீட்டாலாம் போட வேணாம். எனக்கு விடிஞ்சா பரீட்சை. நீங்க ஆஃபால்லாம் பண்ணிருக்கீங்களா ஏதாவது பண்டாகுலுவான் சூராட்டுக்கு? சார் நான் வந்து நீங்க சொல்லி கொடுத்த மாதிரி தான். நான் ஏற்கனவே வந்து இதே மாதிரி எங்களுக்கு சார் சொல்லி கொடுத்தாரு. அது ஒண்ணு இது பண்ணியிருக்கேன் பண்டாகுலுவான். அந்த பண்டாகுலுவான் நீங்க சும்மா சொல்லுங்க பாப்போம். சும்மா சொல்லுங்க கேக்குறேன். சரி, நீங்க கொடுத்தீங்கல்ல அதே மாதிரிதான் இருக்கும். Keadapan sahabatku. அதேதான் கொடுத்தாரு. அவரும் சார் வந்து ஒரு கரங்கன் புக் இருந்துச்சு, அவரும் அதே மாதிரிதான் கொடுத்திருந்தாரு எங்களுக்கு. ஓகே, அப்ப ஆல்மோஸ்ட் சேம் தான். நம்ம அந்த ட்ராக்ல போவோமா? ஓகே, நேத்திரன் முடிச்சிட்டீங்களா ஐயா? நேத்திரன் sudah? Oke, so saya stop share. Kita kembali ke video. Seri, நல்லா தெளிவா கேளுங்க. Oke, saya buka Microsoft Word dulu. Kita sama-sama tulis. Oke, so Anda tengoklah macam mana saya tulis dulu. Kemudian saya akan berikan Anda masa untuk membuat catatan. Oke. So, wait, saya share dulu. Oke. Sing. Empty paper. Oke, empty paper. So, andaikan yang ini sebagai soalan contoh. Oke. So, rakan Anda bertanyakan cara-cara untuk mengisi masa lapang. Tuliskan sepucuk surat kepada rakan Anda. Okey. So andai kata yang ini sebagai soalan. So rakan Anda bertanyakan cara-cara untuk mengisi masa lapang. Okey, so kita akan menulis surat untuk tajuk ini. Okay. Sebelum itu, boleh tak Anda fikirkan cara-cara untuk mengisi masa lapang? Bagaimana dapat kita mengisi masa lapang? Cuba jana idea. Okay, how can we spend our holidays, our free time? Macam mana boleh kita spend? Any idea? Cuba bercakap dulu, sembang dulu. எப்படி நம்ம நேரத்தை வந்து பயனுள்ள வழியில பயன்படுத்தலாம்? என்ன செய்யலாம்? Hello. Kalau anda tak bercakap, okay, so kelas kita macam zero tau. Saya nak anda bercakap. Sudarshan, darling, நேரத்தை எப்படியா செலவிடலாம்? சார் ஸ்போர்ட்ஸ் கிளாஸஸ்லாம் போய் பண்ணலாம். ஓகே, so sports class ke pola ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லலாமே. melakukan senaman. Habis. Yang ini merupakan salah satu cara untuk kita mengisi masa lapang. Okey, Kaizian, cuba berikan saya satu idea bagaimana boleh kita mengisi masa lapang. Okey, Tamil Malak, macam mana boleh kita mengisi masa lapang? Buku படிக்கிறது. Okey, membaca buku. Good.
Salah satu cara. Okay, Kak Izian, any idea? Macam mana boleh kita spend masa? நேத்திரன் ஐடியா இருக்காயா? ஏன் நீங்க தான் ஏன் பரிச்சை எழுத போறீங்க? நீங்க தான் ஏன் சொல்லணும்? விளையாடலாம். என்ன விளையாட்டியா? டிக்கிலோனாவா? Bermain bola. Bermain bola. Okay. So saya ambillah bermain permainan tradisional. Sebab permainan tradisional ni semakin ditelan zaman. Okay, masyarakat moden semakin melupakan permainan tradisional. So dengan bermain permainan tradisional kita juga dapat mengisi masa lapang, at the same time kita dapat mempertahan permainan tradisional tersebut daripada tidak ditelan zaman. Okay, one more isi. Mohanesh Rao. Any idea? Mohanesh Rao? எப்படியா? நேரத்தை எப்படி செலவிடலாம்? Sun TV பார்க்கலாம், Vijay TV பார்க்கலாம், Color HD பார்க்கலாம், அப்புறம் Tuition போறது வழி. Tuition. விளங்கல? Tuition போறது வழி. Tuition போலாம். Okay. சரி, அது லீவா இருந்துச்சுன்னா cuti sekolah, kalau cuti sekolah tak ada tuition. Macam mana? Okay, Sudarshan dia angkat tangan. Okay, Sudarshan. Yes, any idea Sudarshan? குடும்பத்தோட எங்கேயாச்சும் வெளியாவது. குடும்பத்தோட எங்கேயாவது வெளியாவது. Okay. Melancong ataupun bercuti bersama keluarga. Fantastic. Salute. Beginilah cara untuk kita menjana idea. Once kita dah jana idea, okay, so sekarang marilah kita tuliskan surat. Yang saya berikan ni surat contoh. Okay, surat kiriman tidak rasmi contoh. Jangan salin lagi. Tadi saya dah kata saya akan berikan masa untuk menulis surat. Okay. Okay, so saya akan tunjukkan step by step, one by one. Okay, ஒண்ணு நான் உங்களுக்கு காட்ட போறேன். அதனாலதான் நான் வந்து உங்களை எழுத வேணா, முதல்ல கேளுங்க அப்படின்னு சொல்றேன். Okay, baik. Saya nomborkan perkara-perkara yang kita perlu tuliskan tadi, yang perlu kita tuliskan dalam surat. Okay, perkara pertama kita perlu tulis apa? Kita perlu tulis alamat. Perkara yang kedua kita perlu tulis tarikh. Perkara yang ketiga perlu ada kata penghadap. Okey, kata penghadap. Okey, perkara yang keempat kita kena tuliskan Kata panggilan hormat. tujuan, kata panggilan hormat plus dengan tujuan. Perkara yang kelima kita perlu tuliskan isi 3 hingga 4 isi. Saya rasa 3 isi cukuplah. Tapi di sini kita tuliskan 4 isi. Perkara yang keenam, okey, perkara yang keenam ialah penutup. Perkara yang ketujuh ialah pengakuan. Perkara yang ke-8 ialah kita tulis nama. Tanda tangan plus nama. Okey, di bawah sekali tuliskan nama. Di atas kita tak tulis nama, tapi di bawah kita perlu tuliskan nama. Tanda tangan dan nama. Okey ba? சரி, இப்ப இந்த ஒண்ணா பார்ப்போம். நல்லா தெளிவா பாருங்க. நான் ரொம்ப ரஷ் பண்ணல. நான் ஒரு கராங்கான் வந்து இன்டர்நெட்ல இருந்து முன்ன எடுத்தேன். ஆனா அதுல பிழை இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சதோடையே அந்த கராங்கானை நான் விட்டுட்டேன். ஏன் விட்டுட்டேன்னா அது நம்ம ஒண்ணா திருத்திக்கிட்டு இருக்க முடியாது. ஓகே, அதனாலதான் பொதுவாவே தயவு செய்து இன்டர்நெட்ல இருந்து எதுவும் எடுக்காதீங்க. இன்டர்நெட்ல இருக்கிற எல்லாமே சரி அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. Okey, jom kita tuliskan alamat. Semua perlu berada di sebelah kiri. Semua perlu berada di sebelah kanan. So alignment saya bawa ke kanan. Sudahlah, alignment saya sudah pergi ke kanan. Tapi kita type dalam komputer, so kita boleh set alignment tu. Tapi dalam exam nanti semasa anda tulis kita tak boleh set alignment, so you kena tulis di sebelah kanan. Okey, 4 jari. Masih ingat tak 4 jari ni? Jari pertama apa? Nombor lorong. Jari kedua nama taman. Jari ketiga postcode dengan nama area. Dan
Yang keempat tu nama negeri. Okey, so sekarang saya tuliskanlah macam ni. Contohlah 64. NO tu tak payah, nombor tak payah. Okey. Lorong Aman 3. Dan nama taman. Taman Aman Jaya. Postcode 0800 Sungai Petani. Dan nama negeri Kedah Darul Aman. Habis. This is the first point. Alamat. Second point, kita perlu tuliskan tarikh. Berapa hari bulan hari ini? Okay, hari ini 24 Julai 2022. Stop. Okay, letakkan full stop. Kena letakkan full stop. Tadi kita lihat dalam contoh yang saya ambil dari internet tu tak ada full stop. Kena ada full stop. Habis dah. Then, justify, saya justify. Sebab kita akan pergi ke garisan. Jangan kosongkan sedikit sebab pengenalan must be start from the line. Okay, so macam mana? Kehadapan sahabatku. Okay, contohlah Netiren. Kita tambah macam ni. Yang berada di Perak. Perak எந்த ஏரியா நீங்க? Netiren எந்த ஏரியா? Ipoh, sir. Ipoh. Okay, di Ipoh Perak. Full stop. Kita buat yang simple. Apa gambar? Okay. Saya dan sekeluarga di sini berada dalam keadaan yang sehat. Semoga saudara dan sekeluarga juga berada dalam keadaan sehat walafiat. Habis. Buat macam ni. Kita buat yang simple. Okay, so kita tak akan lupa lah. First, kita mention nama kawan dan nama tempat dia tinggal. Contoh, kehadapan sahabatku Netiren yang berada di Ipoh Perak. Habis. Kita tanya macam biasa, apa khabar? Then, kita beritahu keadaan kita. Saya dan sekeluarga di sini berada dalam keadaan yang sehat. Dan kita juga meletakkan harapan kita di hadapan dia. Bahawa kita sentiasa memanjangkan doa kepada Tuhan supaya dia dan sekeluarga sentiasa sehat walafiat. So kita buat ayat seperti ini. Semoga saudara dan sekeluarga juga berada dalam keadaan sehat walafiat. Habis. Dan sudahlah. Poin 1 sudah, poin 2 sudah, poin 3 sudah. Sekarang kita masuk poin yang keempat. Tujuan, kita tuliskan kata panggilan. Okey, saudara. Koma. Sepatutnya full stop tau. Sepatutnya full stop tapi semua buku mereka letakkan koma, kita pun letakkan koma lah. Okey, saudara. Then go to the second line. Okey, line yang seterusnya selang satu tuliskan. Tujuan. Tujuan kita gunakan dengan huruf besar. So better di sini kita letakkan full stop. Sebab tujuan tu kita start dengan huruf besar tapi atas kita bubuh koma. Tak logik kan? That's why tadi saya kata kena full stop. Okay, so you bubuh full stop. Kalau cikgu tanya, anda jelaskanlah rasional ini. Tanya balik kepada cikgu. Cikgu, kan we start from the capital letter, so why we must put comma? Suppose full stop. So tanya kepada cikgu anda. Okay, tapi jangan apa kita kata debate dengan dia, jangan buat argument dengan dia. Okay. Tujuan saya menulis surat ini adalah untuk apa? Berkongsi tentang cara-cara mengisi masa lapang. Okey, then terangkan sedikit. Cuti sekolah akan bakal tiba. Justru saya berharap agar
cadangan saya ini akan membantu saudara untuk mengisi masa lapang dengan bijak. Habis. Cukup. Tak perlu tulis panjang lebar. Then, kita pergi ke isi pertama. Okay, so isi pertama tadi anda kata apa? Okay, isi pertama melakukan senaman. Okay, so buatlah penanda wacana yang simple. Antaranya termasuklah kita sewajarnya melakukan senaman. Okay, isi sudah ada, tanya mengapa? Mengapa kita perlu melakukan senaman? Okay, senaman akan memanfaatkan masa lapang dan juga melancarkan peredaran darah. Berikan contoh. Sebagai contohnya, kita boleh melakukan senaman seperti berjogging, okey, lagi bermain badminton dan bermain bola sepak. Faham tak? Okey, so macam mana saya tulis isi? Macam mana saya tulis perengan isi? Okey, so inilah style saya. Isi plus dengan saya tanya soalan, mengapa, plus dengan saya berikan contoh. So, saya dapat apa kita kata perengan isi. முடிஞ்சு. புரியுதா நான் என்ன சொல்றேன்னு? முதல்ல என்ன போடுறோம்? ஈசி போடுறோம். அடுத்து அந்த ஈசியை வந்து mengapa அப்படின்னு கேட்கிறோம். அதுக்கப்புறம் அதுக்கு contoh கொடுக்கிறோம். அப்ப ஒரு ஈசிலையும் 3 ayat இருக்கும். Okay, இது வரைக்கும் கேள்வி இருக்கா? Kaizian, boleh ikut ke? Kena ada isi. Isi tadi kita sudah fikir. Sebelum mula tulis, kita kena fikirkan isi. Then, kita kena tanya mengapa. Kalau melakukan senaman, why we must do exercise. Kita akan dapat jawapan. Banyak jawapan yang kita dapat. Daripada banyak jawapan tu, pilihlah mana-mana satu yang logik. Then, berikan contoh. Beginilah caranya. ஐயா அம்மா உங்களுக்கு விளங்குதா நான் என்ன சொல்றேன்? ரொம்ப சிம்பிள், போட்டு குழப்பிக்க தேவையில்லை. சுதர்ஷன் விளங்குதா ஐயா? விளங்குது சார். என்ன போடணும்? ஈசி போடணும். அடுத்து என்ன போடணும்? அடுத்து எதற்காக நம்ம அந்த எதற்காக? எதற்காக. மூணாவது என்ன செய்யணும்? மூணாவது contoh கொடுக்கணும். contoh கொடுத்து முடிச்சிட வேண்டியதான். penanda wacana நம்ம போட்டுக்க வேண்டியதான். selain itu, di samping itu, அந்த மாதிரி போட்டுக்க வேண்டியதான். Okey, பாருங்க. Antaranya termasuklah kita sewajarnya melakukan senaman. Senaman akan memanfaatkan masa lapang dan juga melancarkan peredaran darah. Sebagai contohnya, kita boleh melakukan senaman seperti berjogging, bermain badminton dan bermain bola sepak. Habis. Okey. Isi kedua, apakah isi kedua kita? Membaca buku. Okey, isi kedua membaca buku. Okey, so kita mulakan dengan penanda wacana. Selain itu, kita juga dapat mengisi masa lapang dengan membaca buku. Okey, tanya soalan, mengapa kita perlu membaca buku? Anybody, any idea? Why we must read a lot of books? Why? Mengapa? Cikgu, புது அறிவு தெரிந்து கொள்ள. Yes, kita dapat menambahkan ilmu pengetahuan. Okey, so tuliskanlah. Dengan ini kita dapat menambahkan ilmu dalam pelbagai bidang ataupun ilmu pengetahuan. Okey, so berikan contoh. Misalnya, kita dapat mengetahui perkara-perkara atau peristiwa-peristiwa yang berlaku di dalam maupun
di luar negara. முடிஞ்சு அவ்வளவுதான். புரியுதுங்களா என்ன சொல்றேன்னு? ஓகே, mengisi masa lapang dengan membaca buku. இப்ப நம்ம கேள்வி கேட்கிறோம், ஏன் நம்ம புக்கு படிக்கணும்? புக்கு படிக்கணும் நம்ம மக்கா இருக்கும். புக்கு படிச்சாதான் நமக்கு நம்ம நாட்டுல என்ன நடக்குதுன்னு தெரியும், வெளிநாட்டுல என்ன நடக்குதுன்னு தெரியணும். அதையே நம்ம ஆயாட்டா மாத்தி இருக்கோம். Selain itu, kita juga dapat mengisi masa lapang dengan membaca buku. Dengan ini kita dapat menambahkan ilmu dalam pelbagai bidang. Semisalnya, kita dapat mengetahui perkara-perkara yang berlaku di dalam maupun di luar negara. Okey, dan isi yang ketiga, kita kata apa? Bermain permainan tradisional. Okey, kita gunakan penanda wacana. Saudara. Okey, kita sudah tulis berapa perengan? Kita sudah tulis 1, 2, 3. Okey, tuan-tuan dan puan-puan ingat, tuliskan kata panggilan hormat bagi setiap 2 perengan. Faham maksud saya? அதாவது ஒரு தடவை kata panggilan hormat போட்டுட்டு நீங்க 2 paragraph எழுதணும். அப்ப இங்க சௌதாரான்னு போட்டீங்க 2 paragraph. இப்ப இங்க சௌதாரான்னு போட்டுட்டு 2 paragraph. 2 paragraph ஒரு தடவை நீங்க அந்த இத போடணும். ஓகேவா? ஓகே, saudara. Okey. Seterusnya kita turut dapat memanfaatkan masa lapang dengan bermain permainan tradisional. Okey, kita jelaskan. Permainan tradisional merupakan lambang kebanggaan kita dan perlu dipertahan daripada tidak ditelan zaman. Okey, so tamsilnya permainan tradisional seperti wow, congkak dan gasing. Okey, kita sudah tulis berapa isi? 3 isi. Cukuplah 3 isi. Tak perlulah kita tulis panjang lebar sangat. Okey, then kita nyatakan harapan kita. Okey, macam mana kita boleh nyatakan harapan kita? Okay, kita tuliskan. Setakat ini sahaja. Kita kembali ke ujung balik. Setakat ini sahaja buat kali ini. Saya berharap agar cadangan yang diberikan akan membantu saudara untuk mengisi masa lapang dalam cuti sekolah akan datang. Okey. Salam hingga bertemu kembali dalam surat akan datang. Dan terima kasih. Kita tuliskan sahabatmu. Okey. Tanda tangan. Dalam kurungan tuliskan nama. Dalam kurungan tuliskan nama. Begini. Okey, so yang ini pun perlu kita tulis di sebelah kiri. Di sebelah kiri, yes. Okey. விளங்குதுங்களா எப்படின்னு? புரியுதுங்களா? யாருக்காவது விளங்காம இருக்கா? இல்ல சார். தெளிவா இருக்கீங்களா? சார். ஓகே, எழுதிக்கீங்க. ஃபுல்லா எழுதுங்க. எழுதி முடிச்சிட்டு சொல்லுங்க, நான் கொஞ்சம் இறக்குறேன் கீழே. இப்போதைக்கு இது வரைக்கும் எழுதுங்க, எழுதிட்டு சொல்லுங்க, நான் கீழே இறக்குறேன். Okey, boleh salin. Rakan yang belum merekodkan kehadiran, tolong rekodkan.
Tadi kita bincang, kita jana 4 idea, 4 isi. Tapi dalam karangan kita tulis 3 isi sahaja. Sebenarnya 3 isi mencukupi. Okey? Teruskan. Once dah habis, tolong maklumkan kepada saya. Sudah cikgu. Guys, once dah habis, tolong maklumkan, saya tunggu untuk anda tahu. Okey, cikgu. Okey,
Sudah, Cikgu. Okey, boleh teruskan. Once dah habis, tolong maklumkan.
Sudah kah belum? Sudah cikgu. Okey, siapa tak habis lagi? Semua cikgu. Belum cikgu. Okey. So, tanda tangan ni anda tahu kan macam mana? Okey, so siapkan yang ni dulu. Siapkan dulu, nanti saya tunjukkan. Okey, siap ke? Ya cikgu. Sudah. Okey, so last yang ini. Terima kasih. Ingat, sahabatmu tanda tangan, tuliskan nama. Okey, kalau nama tidak dinyatakan dalam buku-buku kita kata buku-buku latihan ataupun buku-buku rujukan yang anda beli dari kedai buku, jangan ikut yang tu, ikut saya. Tuliskan nama dalam kurungan. Okey, habiskan. Okey, sudah. Baik, hari ini kita belajar apa? Surat kiriman tidak rasmi. Kiriman tidak rasmi. So beginilah formatnya. Okey, jangan lupa sebelum anda mula menulis surat kiriman tidak rasmi, pastikanlah, okey, pastikan anda dapat 4 idea. Dapat 3 idea pun cukup. So fikir dulu. Okey, tentang tajuk tersebut fikirkan 3 isi. 3 isi cukuplah, tak payah 4 isi. Kalau 4 isi very good.
Then ikutlah format ni. Number one, nama. Number one, nombor lorong, nama taman, postcode, nama area, dan nama negeri. Selang satu baris, tuliskan tarikh. Tuliskan tarikh seperti ini, letakkan full stop di hujung sekali. Kemudian mulakan seperti ini. Kehadapan sahabatku yang berada di Ipoh, Perak. Nama rakan, tempat mana. Apa khabar? Simple, jangan guna yang panjang-panjang sangat. Apa khabar? Saya dan sekeluarga di sini berada dalam keadaan yang sehat. Semoga saudara dan sekeluarga juga berada dalam keadaan sehat walafiat. Dan isi pertama, isi kedua. Saudara. Saudara, dua isi. Setiap isi kembangkan dengan style ini. Isi mengapa contoh. Selepas dua perengan, again kata panggilan hormat, dua perengan ataupun tiga perengan dan habiskan. Kalau empat isi, kita dapatlah 6 perengan tu dengan cantik. Okey, tapi yang ni cukup lah. Okey, so saya harap apa yang diajarkan kepada anda dalam kelas hari ini membantu untuk menulis karangan surat tidak rasmi. Okey, so தமிழ் மலர் நாளைக்கு பரீட்சை முடிஞ்சதோட என்ன தாஜோ வந்துச்சு அப்படின்னு ஒரு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. தாள் உங்க கையில கிடைச்சிச்சுன்னா அந்த தாளையும் படம் பிடிச்சி ஒரு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. கிடைக்கலன்னா கேள்வியை வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. Okey, Wak? Okey, so sekian untuk hari ini. Selamat bertemu kembali dalam kelas akan datang sih. Habis kelas, hujan dah start. Nasib baik, baru start hujan. Okey, sekian. Terima kasih. Boleh left one by one. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Sir. Sir,